Aduh, sakitnya perut aku. Aku kena cari sesuatu. Hei, sabar ya. Mariam. Kesini kamu. Sabar ya. Ya. Kau buat apa di sini? Kau tahu, aku daripada kemarin lagi perut aku sakit. Jadi aku carilah ini. Mungkin boleh mengubati perut aku. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara untuk merawat sakit perut ini. Oh, kau sakit perut? Iya. Aku tahu macam mana aku nak rawat perut kau. Sabar ya. Macam mana? Ha. Sabar ya. Inilah kliniknya. Selamat datang. Boleh saya daftarkan nama? Boleh. Nama saya Sabaria. Sabaria. Okey, boleh duduk dulu ya. Terima kasih. Hei Sabaria. Ya. Klinik Ikram ini dibuka tahun 2018 lagi. Oh, iya. Servis X-ray ada, servis doktor ke rumah ada, Oh. macam-macam lagi ada. Oh, banyak juga ya. Iya. Lagi satu. Cantik sungguh klinik ini ya. Iya. Inilah bilik X-ray-nya. Wah. Mari ku tunjuk. Oh, maafkan saya. Sabaria, sudah masuk ya. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Kenapa ni? Saya sakit perut. Itu sajalah ya. Okey, terima kasih, Doktor. Sama-sama. Terima kasih, Doktor. Sama-sama. Kenapa muka aku lain? Okey, Sabarina. Okey, kau dah ambil ubat aku? Belum lah. Jom. Ayo. Dah boleh ambil ubat ke? Dah cik, ni ada total 5 ubat yang cik kena makan. Yang ni obat batuk, yang ni obat sakit perut, yang ni obat demam. Dah simpan je semua. Aku dah cakap dah yang terbaik. Bagus. Doktor pandai lah semuanya. Ha. Bantu. Saya sakit teringatkan awak. Betul-betul lah cik. Cik nak jumpa doktor ke? Alah, tak boleh gurau sikit. Saya nak daftar Madani. Oh, cik nak isi madani ni borang. Cik kena isi semua details dekat atas ni. Kau gelakkan aku. Iyalah. Maaflah aku kurang je. Ada gadis cantik kat sini. Piwi. Si gadis yang cantik, senyummu menawan. Hai, boleh berkenal Lelaki gatal. Terima kasih. Jom kita balik. Oi, sombongnya dia. Indah jangan marah-marah, takut hati lekas tuang. Anda setia orangnya, tak Aduh, sakit. Ayah, kau nak doktor tak? Jom doktor. Ya, jom kita jumpa doktor, jom. Kejap.
kejap. Aku nak update dulu boleh tak? Menyempat je kau ni. Boleh lah. Update is the must. Hi guys, I'm Mary in the house. Kau dah tolong like, share. Kat mana? Klinik Club sekarang ni. Dah daftar dulu. Daftar. Ya. Biasa tahu nama apa? Nama Batuk ni. Batuk sekali. nama Mary. Asal batuk ni tiba sangat ni. Boleh saya tahu nak jumpa doktor sebab apa ya? Tak dengar ke? Batuk je. Lepas tu saya sakit kaki juga. Sakit kaki ya. Puan dulu nanti doktor panggil. Okey. Puan. Batuk lagi. Dari makin terus pula batuk kau ni. Itulah. Sini ada net. Kat sini ada net. Aku tahu kat sini net dia orang terbaik lah. Dan satu lagi, kau tahu tak? Sebi, kat sini klinik 24 jam. Patutlah aku dah baca kat depan pintu tadi. Puan Mariam binti Wahab, boleh masuk dek satu ya? Ada. Doktor. Ni doktor, saya sakit kaki. Sebab apa? Tadi jatuh depan klinik tadi. Batuk mati doktor. Kenapa Banyak sakit awak ni. Sabar. Mari saya cek. So sekarang ni awak kena pergi nap dulu. Okey. Tapi Datin ada TikTok. TikTok? Ada? Datin buat TikTok tak? Dah kena buat apa ni? Tak lilo ni sa AI. Tak lilo macam AI. Doktor, dia ni memang kaki doktor doktor. Sorry doktor, terima kasih doktor. Doktor memang terbaik ah. Sporting ni doktor. Nanti lepas habis ni pantikan yang ni nombor 2. Okey. Dulu selfie. La. Sampai kena buat. Astagfirullahalazim, budak-budak zaman sekarang ni. Astagfirullah. Aku nak review klinik ni. Korang patut datang klinik ni. Sebi. Ya? Kau nampak tak? Ya, aku nampak. Kenapa dia pakai baju style lama ni? Tu macam pakai zaman dulu tu. Ni zaman tradisional. Tu zaman retro. You do. Pelik lah. Angan-angan rupanya. Ada belakang ke? Tak ada. Ada anak lelaki ke? Tak boleh. Madani. Boleh cik. Dah tu malu aku. Aku nak daftar. Madani. Masih suka. Hoi, sombongnya dia. Bombastic side eye.